misi mereka dah pun selesai. Jadi, kisah Ashabul Kahf ni bukan sekadar cerita dongeng tentang orang tidur lama. Jauh sekali. Ia adalah satu pengajaran yang sangat mendalam tentang apa ertinya keberanian, tentang iman yang tak goyah, dan tentang rahmat Tuhan yang tak ada sempadan. Jadi, apa yang kita boleh ambil dari semua ni? Ada 3 mesej utama yang sangat penting. 1. Sentiasa berpegang pada kebenaran walaupun anda rasa berseorangan. 2. Yakinlah pada rahmat Tuhan, tak kira betapa gelap pun keadaan sekeliling. Dan 3. Percayalah, janji Tuhan itu pasti akan tiba. Ia sentiasa benar. Dan kita akhiri perkongsian kita dengan doa yang dilafazkan oleh para pemuda ini sendiri di dalam gua. Sebuah doa yang ringkas tapi penuh dengan pengharapan dan tawakal. Ia jadi peringatan untuk kita semua bahawa bagi sesiapa yang meletakkan kepercayaan penuh padanya, Tuhan bukan sahaja boleh memberi perlindungan, malah Dia mampu mengubah perjalanan masa